Aku pernah bermimpi travel ke seluruh negara. Sekarang mimpi itu aku akan jadikan satu kenyataan. Hari ini akan kongsikan video aku travel di Indonesia. Sekarang ni kita tengah tunggu supir. Kita akan naik supir, kita akan ke train Halim untuk naik bus kereta api laju tu di Indonesia. Ini keadaan di Airport Jakarta. Crowded lah orang, memang crowded. Ni landasan kereta api dia. Okey, bank kita pun sampai. Jom kita travel. Let's go. Sekarang aku on the way ke train WUS, kereta api laju lah. Kereta api laju mengambil masa daripada Airport Jakarta ke WUS dalam 30 minit. Anggaran 30 ke 40 minit perjalanan, bergantung kepada jalan semasa. Sebab hari yang aku pergi ni hari diorang cuti. Okey, sekarang kita sampai dekat stesen kereta api WUS di Jakarta. Kita akan pergi ke Bandung naik kereta api WUS. Bila kita masuk je daripada pintu utama, belah kiri kita akan jumpa tempat pembelian tiket. Pembelian tiket ni dia bergantung pada masa kita naik. Harga dia berbeza. Jadi harga yang paling murah aku dapat itu RM88. Yang paling mahal tak silap aku dalam 100 lebih lah. Yang tu ada perbezaan sebenarnya. Perbezaan dia tempat kita duduk dekat train je lah. So tiket aku dah dapat. Jom kita naik WUS. Okey, sebelum kita masuk kat kereta api ni, kita kena scan dulu sini. Hanya beg sahaja yang kena buat masuk. Yang mana-mana bawa beg alah ke, kena buat masuk lah. Okey, the rear kereta api WUS. Okey, berapa jom kita tengok kat dalam pula. Aku pun letih dia nak. Selamat datang, selamat siang.
Dengan kelajuan sekarang 340 km per jam, hanya mengambil masa 30 hingga 40 minit sahaja, berbanding menaiki supir anggaran 2 hingga 3 jam perjalanan. Sangat-sangat jimat masa tau. Kita sampai dekat Padalarang. Kita naik kereta api seterusnya untuk ke Bandung. Yang ni free, pakai tiket tadi je. Okay, lepas tu kita cari supir yang kita dah booking je. Yes. Siapa yang minat rumah tu pun di sini. Si ada video lagi dia tengok. Malam-malam sini main hijau lah. Main hijau. Sini nak main nembak-nembak pun boleh. Dekat sini kalau bawa anak bini, memang syukur lah bagi dia. Dekat sini kalau suka ayam geprek, memang best lah makan dekat sini. Aku yang dok makan pedas pun aku makan sini, walaupun tak ada sup ke apa ke, syadu dia punya rasa. Memang sedap, lagi-lagi ayam goreng dia. Makanan yang dijual dekat kita seorang ni bagi aku sedap. Tapi pilih-pilih, pandai-pandai lah pilih pilih yang betul-betul bersih. Tapi tim-tim yang aku makan semua okey, tak ada sakit perut.
Okey, untuk part 1 sampai di sini saja ya. Jangan lupa tunggu part 2.